Hai semua dan selamat sejahtera. Nama saya Dewa Darshni Anna Perempuan Sarawak Hari 24-22-885. Dalam mini blog ini saya akan membentangkan tentang reka bentuk dan kepentingan sura pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak. Nama taska saya punya imajinasi ialah Real Kids Bukit Jalil. Jom kita tengok. Apa itu sura pembelajaran? Jom kita tengok. Okey, untuk sura pembelajaran ini sebenarnya ia adalah satu ruang khas yang bilik pembelajaran yang membolehkan kanak-kanak belajar sambil bermain dan juga merokong benda baru. Contohnya seperti sura pembelajaran, sura bermain dan juga sura seni. Berdasarkan pengalaman saya semasa menjalani latihan industri di Real Bukit Jalil, saya dapat lihat bagaimana sura pembelajaran disusun dengan sangat kemas dan sesuai dengan keperluan kanak-kanak. Perobot yang digunakan juga bersaiz kecil, selamat dan mudah dicapai. Selain itu, suasana dan ruang tersebutnya juga selesa dan mempunyai pencahayaan yang baik. Persekitaran seperti di sangat penting kerana ia membantu perkembangan kanak-kanak dari segi kognitif, sosial dan juga emosi. Seterusnya ialah sura bermain atau blok. Di sudut ini, kanak-kanak boleh menyusun blok dan membina pelbagai bentuk mengikut kreativiti mereka. Aktiviti ini membantu perkembangan motor halus mereka di samping menggalakkan imajinasi dan kreativiti. Selain itu, apabila mereka bermain bersama rakan-rakan, mereka juga belajar untuk bekerjasama, berkomunikasi dan berkongsi dengan lebih baik. Untuk sura membaca pula, ia memberi fokus kepada perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Suasana di sura ini biasanya lebih tenang dan selesa, jadi kanak-kanak dapat memberi tumpuan dengan lebih baik. Selain itu, sura membaca juga dapat memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak sejak awal yang sangat penting untuk berkembang mereka. Seterusnya, sura dan bilik pembelajaran memainkan peranan penting dalam menyokong pembelajaran yang lebih berstruktur dan aktif. Susunan ruang yang kemas dan selamat membantu kanak-kanak untuk lebih fokus semasa belajar. Selain itu, ia juga memudahkan mereka memainkan konsep asal pembelajaran dengan lebih jelas dan berkesan. Bagi sura seni pula, ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengekspresi diri mereka melalui aktiviti seperti melukis dan mewarna. Aktiviti ini bukan saja membantu perkembangan motor halus, tetapi juga meningkatkan kreativiti dan imajinasi mereka. Selain itu, apabila mereka menghasilkan karya sendiri, dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Kalau kita kaitan dengan teori sura pembelajaran, ia berkaitan dengan teori ekologi Bromfeld-Bernard. Teori ini menekankan bahawa persekitaran memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak. Sura pembelajaran ini merupakan sebahagian daripada persekitaran hari kanak-kanak atau dikenali sebagai mikrosistem. Oleh itu, persekitaran yang kondisi akan membantu kanak-kanak belajar dengan lebih efektif dan juga dalam suasana yang menyokonkan. Bagaimanapun, terdapat juga beberapa cabaran dan menyediakan sura pembelajaran yang sesuai. Antaranya ialah ruang yang terada dalam bilik pembelajaran yang boleh menyukarkan penyusunan ruang. Bagai mengatasi guru boleh menggunakan perebutan pelbagai fungsi dan menyusun ruang dengan lebih kreatif. Selain itu, aspek keselamatan juga sangat penting dan perlu sentiasa diberikan perhatian bagi memastikan kanak-kanak berada dalam keadaan yang selamat. Sebagai kesimpulan, sura pembelajaran yang baik sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak. Ini merupakan salah satu contoh sura pembelajaran yang boleh membantu mereka belajar dengan lebih berkesan. Persekitaran yang sesuai juga memainkan peranan penting dalam perkembangan mereka secara menyeluruhkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.